pun dah bergetar ni. Tak apalah, bawa slow je lah. Dah kenapa Viva ni? Masuk simpang tak bagi signal. Memang nak kena maki Viva ni. Bang, kenapa bang? Kenapa kau tanya Kau dah masuk sempang tak bagi signal? Tadi kita Saga tu dia jauh-jauh sangat bang. Hah? Saga tu pula yang kau salahkan? Kau ni tahun bila ni dapat lesen ni? Semalam bang. Semalam? Agak-agak le semalam. Ni kan taman perumahan. Salah ke saya buat kereta bang? Salah. Bukan nak cakap apa lah Kau baru dapat lesen kan? Jadi agak-agak ni taman. Taman ni kena bawa slow-slow. Bagi signal. Benda pun baru dapat lesen. Okay? Yang lesen tak buat lagi lah bang? Okay, bagus. Okay, bagus. Seatbelt. Okay. Makan seorang nak makan mana je. Makan nasi ayam Pak Gembos lah. Aduh lembab lah kereta depan ni. Aku nak potong lah. Aduh lembab lah kereta tadi. Dah lah aku nak cepat. Tergege betul. Assalamualaikum. Salam tu. Nak tegur sikit bang. Tadi abang potong saya bang. Dekat Selekor bang, bahaya. Ini kawasan perumahan bang. Memanglah dah tadi kau lambat. Aku potong lah saya dah. Dalam kawasan perumahan bang. Memandu tak boleh laju-laju. Saya ada ejen tadi. Tak ada, kita walaupun urgent bang, kita kena fikirkan keselamatan orang lain. Dalam perumahan ni berapa ratus orang ada bang. Kalau abang tadi potong ada motor lalu, satu aksiden berlaku. Jangan macam ni bang. Apa urgent pun kita kena berhemah semasa memandu bang. Inilah. Okey. Tengok lagi bang. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Berdasarkan video-video yang telah kita lihat tadi, melihat scene yang pertama, iaitu seorang pakcik tua yang sedang memandu kereta dan ada seorang kereta Viva yang sedang masuk dalam simpang tu tanpa memberi isyarat ataupun signal. Perkara yang kita buat selalunya, tidak memberi signal itu sangat membahayakan orang dan sangat tidak bersopan santun lah. Yang scene yang kedua pula ialah seorang pelajar yang sedang memandu kereta dan terdapat seorang Viva yang memotong secara melulu. Apa yang kita boleh katakan daripada situ, kereta Viva tu sangat tidak bersopan santun. Ini kerana dia tidak memberi signal apabila memotong dan memotong di kawasan yang larang, iaitu di kawasan corner. Okey, itu saja daripada kumpulan saya. Terima kasih. Walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I need you.